kita dah bawa dah model kita pakai, iaitu Kak Lufae kita. Kak Fae. Kak Fae. Sorry. So untuk Kak Fae kita dah pakai Kisha in Coding Black. Fae, kita nak tanya sikit. Awak pakai sizing apa? Fae pakai size S. Sizing S. So untuk Fae tinggi berat Fae berapa? Fae punya tinggi 150. Okey. Tapi Fae ada pakai heels lagi. Berapa inci ni awak? Tak tahulah. Ini 5 ke macam apa. Betul. So untuk baju Kisha ni bukan datang satu colour saja. Kita datangkan dengan 3 jenis colour. Abang janji apa tadi? Abang janji akan halalkan awak berdua. Aduh, dasar diri katik ni. Okay, so untuk yang ni Fit nak tunjuk, ini warna stone blue kita. Kalau nak nampak cute boleh pakai macam yang Fae pakai lah. Okay, macam Fae pakai in sizing S, Coding Black. Untuk korang yang mana mungkin fair skin pun boleh pakai warna hitam, adalah warna safe colour. Okay, so untuk Kisha ni sayang, cuba you spin around. So you boleh nampak dekat bahagian belakang kita ada double dart one hidden zip. Untuk skirt dia kita bagi mermaid cutting. Okay, so kalau untuk you guys pusing balik nak matchkan dengan warna kelabu pun boleh, nampak? Meci lah. Ya. Fae tinggal pakai tudung kelabu saja. Betul. Lagi cantik kalau nak buat beraya boleh, nak pergi open house boleh. Macam mana untuk tahun ni korang ada open house ke? Baru selesa. Mesti tengok muka sendiri. Ya. So you boleh nampak lah yang macam Fae pakai. Wow, cantik Fae pakai. Ini apa namanya ni? abang siapa yang cantik sebenarnya? Aduh, dua-dua je lah cantik. Abang, hidup ni jangan tamak sayang. Abang. Okay, so korang boleh nampak sekarang. Abang berambus lah bang. Selesa lah sini. Nak kau fit sekejap korang. So untuk baju yang macam Fit tunjuk sekarang. Okay, baju yang macam Fit tunjuk sekarang kita online stock habis, kita tak akan restock lagi. Betul tak Fae? Betul. Memang kita dah tak akan restock. Jadi untuk siapa yang berminat dengan Kisha, cepat-cepat tekan dalam beg kita, terus check out sekarang. Dan kita juga ada warna apa Fae? Warna pink. Betul. Okay, ini warna rose pink kita. Dan mana abang awak sayang? Kita nak tengok matching-matching. Entahlah kenapa abang tinggalkan Fae tadi. Bila berdua dia nak tinggalkan pun. Kan? Dia memang berdua dengan siapa nama? Fit je. Kenapa begitu abang? Entahlah abang tu. Abang gatal dasar diri pendek. Jangan cakap macam tu sayang. Tak apalah. Tadi dengan Fit, tapi bila ke Fae dia nak mau buat abang-abang tadi kan? Ya betul. Dia suruh Fit panggil Fae, dia paksa Fit. Tapi bila Fae masuk dia lah yang terpaling paling baik Fit ya. Betul? Jom. Dah lewat dah ni, kita nak pergi Tok Kadi ni. Mana satu abang panggil ni? Aku panggil mana satu? Yang ni macam dah biasa dah, yang ni pula jom. Abang? Suka-suka hati je abang nak tinggalkan Dinda. Tak apalah, yang ni je lah. Yang ni salah kreatif ni. Yang ni jual mahal. Jom. Serius? Jom. Bye. Nampak tak korang? Fit hanyalah jadi R&R untuk untuk material kita menggunakan material soft brocade. Kalau untuk 150 berat 60, berat 60 betul. Berat Una berapa? Berat macam Una ni adalah berat kanak-kanak sebenarnya. Badan dewasa. Badan dewasa, berat kanak-kanak. Berat saya 45. Badan dewasa. Una nak bahagia. Ya, tak nampak. Berat saya 45 kg. Tinggi 155 korang. Una tersakiti. Tinggi 150 laju. Tinggi 150, berat 39. Berat 39 lebih kurang berat Fae. Korang boleh je ambil sizing S, no problem. Sebab actually setiap design yang kita ada, dia dah already ada dart pada bahagian belakang. Contoh macam baju Fae adalah Kisha kurung, dia already ada 2 dart pada bahagian belakang. So boleh je kalau korang nak try. Betul. Kalau baju yang ada dart ni, kalau you nak alter macam kakak-kakak kita atau adik-adik kita, mostly banyak yang adik-adik tengok live ni, korang boleh alter, tapi jangan macam dart, alter di bahagian sisi. Betul. Fae tinggi berapa Fae? 150. Ya, tinggi Fae 150 dan berat Fae adalah 39. Itu kalau tak makan. Kalau sudah makan, sudah Fae makan satu hari 3 kali makan tu dia boleh pergi 40. Betul. 2 kilo je naik. 10 kilo. Dan juga kita bagi Talia punya brooch. Nampak tak korang? Okay, selendang tu dapat sekali ke sis? Ya, awak akan dapat sekali selendang. Okay, lepas tu Yes, keroncong. Betul. Kalau berat 36 ambil
ambil sizing S. Sofi berat berapa? 50 sayang? Yes, betul. Lah, nampak tak sedar ada Una cantik betul. Iyalah. Ya. Bawa pasal kat situ. Asal cantik. Beg nombor 3. Sudah je. Korang boleh saja tekan beg kuning dan korang cari saja Ria Kurung. Okey, Intan nak pegang stok. Intan ikut sejak. Betul, nombor 3. Betul. Hari ni kita punya last payday mega sale. Untuk yang purchase dalam live saja akan dapat belanja shipping. Kita belanja shipping. Nak tengok design baru. Sama lah yang kami pakai ni tak nak pula. Baju Sofi tu dark blue ke? Baju Sofi ni adalah colour light beige. Betul korang. Ya, sebab setiap host adalah ada karakter yang berbeza. Okey, karakter saya bukan. Karakter saya memang macam tu. Okey, Faiz sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Tapi hantar pakai Fael lah. Nanti Fael tolong si OD, okey? Yes, free. Tak risau. Okey, korang macam nasyid kat tengah ni. Ya korang. Takut nak potong. Takut nak Aku macam orang nasyid je kat belakang. Kita bagi yang pro lah cakap dulu. Okey. 4 jenis colour saja, which is emerald, mid green dan juga black, sama juga dengan light beige. Yes. Berat 39, tinggi 129, korang boleh pakai sizing S. Betul. Okey, nak tengok Sierra Kurung. Ini contoh Sierra Kurung dengan colour brunette korang. Betul. Ya, ini Sierra Kurung Shantung silk. Okey, sebab kita menggunakan kain Shantung silk. Beg nombor 5, kejap. Kau dengar apa ni? Fail dengan Una cakap pula. Okey, lagi orang cakap pula. Okey. Please. Dah pandai. Intan ni dah cakap sikit-sikit je. Okey, so okey lah kalau korang nak dengar kami yang bercakap ni, hampa nak tanya apa? Baca komen tu nak cakap apa? Okey, baju Una cantik lah. Ya betul. Saya memang cantik. Pakai pula baju cantik. Orang cantik. Dia baca. Macam gitu. Dia baca orang komen dia cantik je. Baju apa yang sesuai untuk pergi konvo? Okey, pakai baju yang sesuai untuk pergi konvo cuba. Sofi pun boleh pergi konvo. Ini pun boleh pergi konvo. Actually, semua baju boleh masuk lah. Selesai untuk konvo. Sofi suggest dengan korang boleh craft Ophelia. Sebab Ophelia ni sangat-sangat orang panggil lagi naik. Betul. Okay. Dan yang Sofi pegang ni adalah coding wine. Dia simple tapi elegan. Ya. Betul. Dia bukan merun ke merah tau sayang. Dia merun ke burgundy. Size apa? Awak boleh try sizing M actually. Sebab awak macam tinggi sedikit. Fael berat dia dalam 39 ataupun 40 kg dan ketinggian dia adalah 150. Okey, mana yang tak cukup ketinggian sama macam Fael, korang boleh je. Nak suruh diorang purchase macam mana? Kalau kamu dah purchase, kita akan jemput ke Kanda. Syami Development kalau kamu purchase. Betul. Kalau korang bayar sekarang, kita akan jemput lagi 3 orang. Betul. Sebab diorang buka baju sudah tu. Sebab kami suruh diorang pakai baju supaya diorang masuk. Untuk ukuran dada 38 boleh proceed dengan sizing M. Kalau ukuran dada 40 tinggi dengan berat berapa? senang kerja guys. Ya, diorang sangat senang. And starting awal pun memang Sofi dah tahu diorang punya kerja memang senang. Okey, untuk ketinggian Sofi adalah 160 cm. Dua best seller dan juga warna-warna yang lain juga. Yes, betul. Tinggi 149, berat 49. Boleh saja ambil sizing S. Baju Sofi bag number berapa? Baju Sofi bag number 4 Miara kita. Tinggi 156, berat 70. Okey. Awak bertanya tentang Kalau berat 7. Okey, kami purchase tapi kami nak lupa Syafi dengan Nada. Macam tu pula, ugut-ugut pula. mana boleh ugut-ugut macam tu sayang. Purchase dulu sayang boleh. Macam baju yang fit dan juga Sofi pakai ataupun kakak-kakak kita pakai dekat sini pun ada rupanya. Rasa macam tak wujud sebenarnya kan fit kan. Okey. Hanyalah intern kat sini. Apa ni, berlawan orang bercakap. Dia kami tak boleh. Tak takut nak mencelah. Risau nanti kan orang tak boleh nak dengar siapa. Kalau untuk dada 36 yang tahu Fit, ada orang komen, diorang cakap apa perbezaan baju Sofi dan baju Fit. Okey, kita come. Okey, so korang boleh tengok, kita tunjuk detailing dekat sini. Okey, first Sofi pakai Miara Kurung colour light beige. Dan kalau korang tengok daripada atas sampai ke bawah, Sofi punya jenis yang full orang panggil sulaman, betul? Full sulaman. Dan korang jangan risau, dia ada juga kain linen pada bahagian dalam, so dia sangat-sangat tak see through. Dan kalau korang beli, kakak ada di belakang tu buat apa? Tak, dia memenuhkan slot saja. Betul. Okey, diorang hanya memenuhkan slot. It's our turn. Yes, it's your turn. Okay, let's go. Okay, explain about your baju. Macam mana? Ni baju apa nama? Kisha. Okay, ini Fael pakai baju Kisha. Fael punya tinggi 150, berat Fael berapa berat kah?
Berat tadi 39. 39, 40, 41 begitu. Kalau mau buka beg kuning sekarang. Okey. Okey, so sekarang Una pakai Ria Kuro. Una punya size 155. Ini aku sorang kat depan ni ya. Tetap aku bercakap dah ke belakang. Janganlah. Aku tengah mencuba. Saya kata aku tak buat apa-apa. Tangan begini. Gini-gini. Sayang. Gitu. Tangan begini. Tak sopan-sopan. Sorry lah. Saya tak sopan-sopan. Okay, so sekarang ni saya pakai sizing S dan warna sage green. So kepada korang yang sizing apa sama macam saya kan. Berat yang apa 45 sesuai lah pakai kain dan baju ni. Sudah kita dua je lagi. Yes. Tak, diorang hanya berlega-lega di belakang. Okey. Tudung cabut. Okey, Sophie tinggi berapa? Untuk ketinggian Sophie adalah 160 cm dan Sophie pakai sizing S. Yes, Betul. Tinggi 175 dia akan lebih berapa? Betul. 175 ketinggian. Fit pernah pakai heels. Tinggi saya macam 176, 175. Sebab yang macam Sophie. Okay, tak apa. Tak cakap Okay. Kain songket tak ada. Kain songket tak ada sayang, tapi kita ada kain sulam tenun, which is kita punya Ophelia. You guys boleh tengok dekat bag number 1. Untuk Ophelia kita nak host Fae please. Okay, Jangan lah, aduh. Okay. Apa tadi? Fae pakai baju Kisha. Sizing apa? Saiz S. Dan berat ketinggian Fae berapa? Fae berat 15. Fae punya berat berapa beratku? 39, 40, 41. Lepas tu Fae punya ketinggian 150. Tapi boleh pakai heels lah. Okay, next. Sophie marah sikit Fae tu. Dah tak larat dah nak marah. Okay, untuk sizing semua kita pakai sizing S saja. So you guys boleh nampak lah berbeza tinggi, berbeza berat, berbeza cutting. Tapi sizing S kalau ukuran dada tak lebih daripada 36. Okay, cuba tunjuk. Tolong kau. Okay, letak balik. Dia nak tolong pegangkan je. Baju Opi ada warna apa? Baju Opi ada. Biar Fae ambil. Okay. Biar Fae ambil. Okay. Aku nak tunjuk satu persatu color yang Sophie ada. Untuk baju Sophie adalah Miara. Baju terbalik sayang. Miara kurung. Kita ada color matte green pada bahagian kiri Fae. Pada bahagian kanan Fae adalah color emerald green. Okay, next kita ada color black. Dan yang Sophie pakai adalah color light beige. Okay. Okay. Kisha. Nampak? Ini adalah Kisha sahaja yang dia keluarkan color hanya 3 color saja. Cream kita actually banyak tau. Baju kita ada warna cream. Okay, boleh juga masuk. Kalau berat 78 ambil dah BSL. Kalau ukuran dada tak lebih 44. Yes. So kita ada 4 color yang saya pakai ni. Sage green. Lepas tu kita ada cream. Lagi-lagi kita ada color apa? Ini sangat selesa. Kalau hampa nak pergi kerja anak hampa pagi-pagi raya daripada color dia berlari kan. Boleh. Ni nampak? Boleh. Betul. 165 berat 64. Kalau dada tak lebih. Una, pergi cepat. Alah, tudung saya tak berapa nak betul kat belakang. Tengok cutting kat belakang ni. Ni Fae tolong sikit. Buka kan. Nah. Ni buka suka hati hamba. Nah, tu. So ni bahagian belakang saya. Harga dalam live saya. Bila mata hati ni bagai nak gila. Senangnya dalam hati kalau boleh kahwin dengan Fi. Seperti dunia Abime yang punya. Kanda tak pandai berbohong, Kanda tak pandai cembera. Seperti dunia kita dua yang punya. Cantik sungguh Fi Bawasana Talia. Sungguh rugi sesiapa di pihak sana yang reject ataupun tinggalkan Fi. Saudara? Saudara bertiga siapa? Kamu menanya. Kamu siapa? Kamu bertanya-tanya. Kamu lagi nanya. Kami adalah orang yang akan isi slot. Adakah ini bujang lapuk? Adakah ini? Tak, tadi bujang lapuk, sekarang dah tak bujang. Sekarang ni pilihan di tangan Fi. Sama ada
Dia atau dia? Kekanda. Awal pilih dulu. Buatlah fikir dulu. Kan, jagalah sikit air muka kita orang ni masuk tadi bertunduk-tunduk. Kan, biar nyanyi 2 lagu pula tu 2 rate dah. Kan, tiba-tiba bila cakap macam tu kanda terus. Tapi orang ni tak ada hati dan perasaan. Bukan begitu, saudara. Habis tu gimana? Wah, tu Indonesia. Oh. Tidak begitu. Adinda di sini daripada tadi ditemani abang Kekanda. Cukup Adinda. Kekanda. Sekarang ni Adinda bagi tahu Kekanda bertiga. Kekanda bertiga. Bagaimana? Walau bagaimanapun cara. Bagaimana cara untuk kekanda bertiga untuk memikat hati Adinda? Adakah dengan cara mempromot Thalia? Saudara berminat nak tahu? Berminat. Adakah ini lakonan semata? Semua minat. Enggak. Kalau benar Kekanda mau tahu, Adinda mau semua collection Thalia. Semua collection Thalia. Kamu mau yang mana? Juwita? Mau enggak Juwita? Kekanda. Ya saya, memang betul nama saya. Kekanda. Ya. Juwita adalah baju favourite Kekanda, betul? Betul. Sebab tu hari ni Dinda pakai. Hai. Bagaimana pula dengan kami? Kami mahukan inginkan juga. Kamu mau collection yang mana? Yang Thalia yang kamu minat? Kalau kamu sukanya Juwita, aku pasti sukanya. Apa lagi nama dia? Ria. Okay. Kak, aku pasti sukanya kamu pakai Kisha. Iya, bagi kekaman pula. Tak sedap. Kalau kekaman tak nak pilih banyak. Bila apa? Sekejap, kekaman berundur macam takut je. Kekaman jangan begitu Kekaman perlukan keyakinan. Bukan di AI Kekaman penuh keyakinan. Kenapa? Sini kekaman tunjuk cara yang sebenar. Lagi. JJ. Makan roti kaya. Apaan tu? Apa tu? Makan roti kaya. Apaan tu? Harga baju lok dah tahu. Harga hantaran awak berapa ya? Kekaman jangan nak berpoya-poya di depan Dinda. Kekaman di belakang Dinda. Apa? Boleh laku. Lupa skrip tu. Oh, adik. Cheese. Mozzarella ataupun cheese slice. Sekejap. Okey, untuk baju fit pakai dekat beg number 6 kau. Begila. Okey, cepat. Cheese. Wahai Adinda, bolehkah Kekanda tahu baju-baju yang Adinda paling suka sekali di dalam Thalia? Boleh Adinda tunjukkan? Boleh Kekanda. Sosis. Kanda, beginikah lelaki zaman sekarang? Dinda perlu ambil baju sendiri Kanda. Cheese. Tak perlu. Effort Adinda. Nampak tak korang? Oh, kita di tema klasik. Dia memang klasik. Kalau Kekanda tanya Dinda baju yang mana Dinda paling suka, Dinda suka Ophelia Kekanda. Cheese. Cantik sungguh busana ini. Kekami? Ya. Kekami suka yang mana Kekami? Semua tamak Kekami. Kalau rasakan semua ini kami tidak suka. Kenapa Kekami? Sebab kami setia pada yang satu. Kami hanya suka padamu. Kekami? Ya. Enough Kekami. Tidak perlu berdusta lagi bersama Dinda. Kekaman nak tahu apa yang hot sale dalam Thalia ni? Sosis. Kalau saudara semua nak tahu, yang paling paling best seller sekarang adalah Kisha Kekanda. Kisha. Ya. Yang tanya kan, tanya ke Kaman. Kekaman. Oh, sungguh cantik baju ini. Patut pun ramai orang yang nak. Sosis. Untuk fit, Ya saya. kalau untuk Tema klasik. okey, masih lagi kita di tema klasik. Wahai Adinda, Ya Kekanda. boleh ke kami? Maaf, Adinda tak boleh nak bagi Kekanda. Kekanda hanya untuk Iskandar. Kami Ya.
Dan gelaran sayang itu hanya untuk Fil. Sungguh berani di kau ah. Dia dah balik. Untuk Adinda, bolehkah ke kami tanyakan soalan sedikit? Apa dia ke kami? Apaan tu? Wah, aku tak tembak janji lagi. Bolehkah kami tahu apa warna favourite ibu kita? Ibu kita? Apa bersin? Warna kegemaran ibu sebenarnya warna soft cream. Kenapa? Kami tanya please. Tanya. Kenapa? Kerana warna soft cream ataupun warna putih ni melambangkan kesucian macam tu juga Adinda. Cheese! Paku dulang, paku sepih. Cepat korang beli sebelum habis. Tak kena ke kata. Saya nak Kakaman nak tanya. Kenapa Kakaman? Tinggi 163 berat 54. Saiz berapa ya? Kalau 163 berat 50, Kakaman boleh ambil sizing S. Cheese! Ke kami tinggi 180 cm. Apa yang aku bilang? Aku nak jual baju. Nak tengok sirah sayang? Boleh. So untuk sirah yang ni. Wow. Kalau juitas Adinda pakai pun nampak. Bagaimana pula dengan design ini? Betul. Saudara semua nak tahu sirah ni bukan saya. Okey, untuk sirah ni jangan. Murah betul owner tanya. Cheese! Bukan dengan selendang saja, brush sekali kita bagi. Cheese! Pembelian satu tapi dapat 4 percuma. Kekaman tak nak cheese? Free shipping. Saudara, kenapa saudara pening? Apa tugas Dinda di sini? Tugas Dinda menyelesaikan masalah kekanda. Cheese! Ada lagi cheese. Baju Talia Collection boleh berubah-ubah. Kenapa kau ceritakan awak tak pernah berubah? Kekanda? Kekanda, ke kami dan ke Kaman. Aduh beli. Tak salah lagi awak ada Sold out. Betul tak apa yang Adinda kata saudara tahu diri saudara? Terima kasih yang mana yang membeli. Sold. Okey, Kakaman nak buat. Kekaman kau? Okey. Kekanda pun ada lagu. Kenapa? Lagu Mina turun zaman. Kekanda? Oh tak. Kekanda dari zaman mana Kekanda? Zaman Gen Z. Tahu saja apa warna dan desain kegemaran anak kita nanti. Betul, ke kami bukan tu saja. Kita buruk pula lah. Lumah kenapa diam? Kekaman? Dok, Kekaman tengah tengok dua jejaki yang berebut seorang wanita. Akan tetapi Akan tetapi Dinda tak rasa direbut. kenapa? Kerana mungkin Dinda hanyalah pelampiasan. Sedar diri. Macam mana perasan ni pula? Kenapa tu? Kalau nak dapatkan hati Fitrah, kita kena teka desain mana yang menjadi pujaan hati Fitrah. Adinda bagi masa 5 saat. Adinda nak saudara semua pilih baju yang saudara nak. Satu. Pilih dekat sana sayang. Oh, pilih kat sana. Sayang pula doh. 5, Kalau sayang ni. 4, 3, 2, Sama. 1. Kami tidak tahu dan tidak pasti sama ada desain dan warna ini adalah menjadi pujaan hati Fitrah. Tapi kami yakin dan pasti tahu yang ini adalah desain yang terbaik untuk Fitrah saya. Sold out. Aku dah dapat bagi dia gelap. Ke kami Apakah ini menjadi pujaan ataupun desain yang menjadikan kami menang di hati Fitrah? Ke kami bukan sahaja menang,
Manakah kami dah takluk hati saya? Takluk pula. Sis dipilih. Ting. Sis, baju Dahlia jenama Sarah. Kalau jejaka-jejaka ini mau lawan, aku marah. Cis! Ini sememangnya baju yang fit minat. Sebab baju ni adalah yang baju Adinda sedang pakai sekarang. Fit ke Dinda? Pilih abang. Berani tak berani? Mana pula? Dinda! Juwita. Sungguh bijak Kekanda. Bukan saja bijak menaluk hati, tapi bijak meneka. Kekanda, alangkah indahnya kalau Kekanda. Okey, saya tak nak. Okey, boleh tengok. Ini sirah kita. Berbaki 12 minit sahaja Kekanda sekalian. Tak ada orang tolak. Tak ada orang tolak pun. Kekaman. Oh, ini bagi kekaman lah. Ni tepi ni. Ophelia sayang. Sayang. Saja pula dah. Ophelia Yayang. Aduh. Secantik-cantik Ophelia, cantik lagi cintaku padamu sayang. Sis, kalau warna Juwita hitam boleh buat abang pitam. Kalau warna Ophelia merah boleh buat abang marah. Kalau buah pinang Dibelah dua. salah. Kalau buah pinang boleh abang masuk meminang. Adinda bertanya kelebihan Kekanda. Lihat mata Kekanda, lihat tangan Kekanda. Beatbox. Wah, tersembuh. Wah, bocor Seterusnya Kekanda udah tunjuk bakat Kekanda. Ke kami, pergi ke kami. ke kami. Adakah ke kami ini yang digembar-gemburkan? bila duduk sebelah Adinda terasa tiada udara. Kenapa ke kami? Tak nampak mukanya ke kami? Kamera ke kami? Kekaman boleh tunjuk satu benda. Kekaman? Apakah kelebihan kekaman? Kelebihan kekaman adalah ada pada percakapan. Percakapan sahaja? Dengar dahulu. Dengar dahulu. Mau tanya, mabuk haram tak? Haram abang? Entah sebanyak mana dosaku hingga mabuk melihat senyuman. Kekaman? Tapi Adinda murka dengan kekaman. Murka pula dah. Mesti kekaman berdusta di belakang Dinda. Mana ada. Aku tak tahu kita jematan Meraja Omega. Boleh ke boleh ke kami bertanyakan sedikit kepada Adinda? Adinda suka bihun sup? Suka kekaman? Ke mami? Ke kami? Ke mami pula. Jika Adinda sukakan miso, Adinda akan mendapatkan kuah daripada sup. Betul? Tapi kalau ke kami yang Dinda drag pula. Jangan bagi Dinda gelak. Tapi kalau ke kami yang akan mendekatkan diri kepada Adinda, Adinda layak mendapatkan seluruh hati Kanda. Muah. Aduh, sakit je. Ophelia. Rishbang sayang awak Rich buta. sayang, buta sayang. Ni. Ya abang. Tak sangka adik kekaman yang bawakan. Ayat kuda. Tinggi dan berat Dinda berapa? Tinggi saya 165, berat 50, dada 34 hip 36. Cuba teka saya pakai saiz apa? Barangkali SL? Sayang, Ya saya. siapa SL? Adakah Minur? Itu yang saya kenal tak? Jauh. Benda tak top pun boleh kenal tu. Jangan mengenang kisah yang sangat perik dalam hati ke kami. Benda tu tak perlu diungkit lagi di sini. Sekarang ni Kekanda mau tanya Adinda. Jikalau Adinda cuba buat macam ini di tangannya. Ni dua macam ni. Kekanda mau tanya Adinda, kenapa ada ruang-ruang di bahagian jari ni? Tak tahu. Tak tahu. Supaya saling melengkapi. Kekanda selalu membuat hati Dinda berdegup kencang. Aku bagi paling banyak tak berdua pula. Ni dah mainan kuah lah apalah. Aduh, tak ada pula degup kencang. Muka hodoh pun dah payung dah satu. Tapi jujur,
Apa bezanya kamu dengan Pak Gembus? Apa bezanya? Pak Gembus itu rasanya pedas tapi kamu rasanya manis banget sayang. Ini adalah Kisha. Weh, betul Sel. Sorry. Abang, Astagfirullahaladzim. kenapa mulutmu sebegitu rupa? Oh, kena turn off. Mulut abang sebegini rupa kepada sesiapa yang menyakiti hati Adinda. Tapi abang melontarkan kata-kata itu di sebelah telinga Adinda. Dok Di belakang tinggal Adinda. Ni Oli. Oli. Tengok Tengok beza dengan 3 orang tadi tu. Alah sikit lah. Aduh, bukan 3 orang. 2 orang tadi lagi 2 tak tahu apa. Tengok sah bagi tu sah. Tadi dah sold out. Penat nak cakap sold out. Aduh lah. I want time. My time not enough with you. You are in-law, sayang? Ya, memang. No way. Wih, kau fikir dalam bahasa Inggeris pula ke? Kata-kata No way. Kenapa perlu 4 minit? Kalau perlu bersamanya, sudah dah lah tak ingat. Tak apalah. It's yo-yo. Yo-yo for everyone. But you yo-yo for Anjus. What the fuck? What is that? If not, won't start, but I want you. If Alif Mandela, I still want you. Why rainbow is half? Why? Because it's half is your smile. Okay. Aku cuma beli dah. Kekanda dalam banyak-banyak hari apa yang Kekanda rasa Dinda nak sangat hari tu hari-hari? Hari Ahad. Salah. Habis tu hari apa? Hari Ahad Dinda tak cuti. Habis tu hari Isnin. Salah. Habis tu hari apa? Hari Jumaat. Kenapa? Kerana Dinda akan dinikahkan. Jangan gelak dah. Geram. Kak kami dan Adinda, kita ni di hujung-hujung cerita. Kakanda mau tanya Adinda, siapa pilihan Adinda sekarang ni? Kakanda, Kakaman atau Kakami? Duk. Kakaman bagi rainbow tadi. Calon-calonnya ialah Rainbow. Star and Night. Lihat muka kami. Jangan lihat muka Kakaman. Adinda pilih bihun kuah tadi. Berani songkok Kakami. Yes. Kenapa mihun kuah? Kenapa pilih yang mihun kuah? Kerana perutnya yang begitu ke depan. Buat Adinda bahagia melihatnya. Aku minta maaf kalau kita orang ada tersinggung sama-sama Secara langsung atau tidak langsung kami mohon 10 jari. minta maaf untuk Fitra juga kalau kita orang berlebihan ke apa, kita orang just untuk entertain sekali. Tapi aku memang serius. Oh, kau serius? Aku tak serius. Fitra, Saya bakal Fitra punya boyfriend. Saya ayah kepada anak-anak Fitra. Saya yang akan halalkan Fitra.